Hai semua, selalu sangat kita dengar cerita tentang tanah air kita dijajah kan? Tapi hari ini kita nak selak lembaran sejarah ni dari sudut yang berbeza sikit. Jom kita dalami kebijaksanaan luar biasa, diplomasi dan ketegasan nenek moyang kita. Ibarat sebuah perisai hikmah yang cukup ampuh untuk pertahankan tanah air kita daripada ombak peluasan kuasa barat. Ada tanggapan sero yang cakap nenek moyang kita ni macam pasrah je dan serahkanlah buta-buta bila British datang. Nanti dulu. Tanggapan tu silap sama sekali. Sebenarnya, Raja-Raja Melayu kita bersama pembesar tempatan bangkit melawan dan mereka guna senjata yang paling tajam iaitu akal fikiran dan strategi pentadbiran yang sangat licik. Jadi dalam penerangan kali ini, kita akan tengok 5 strategi atau 5 perisai hikmah yang dah ditempa oleh pemerintah kita. Kita ada kemakmuran melalui pemodenan negeri, undang-undang untuk sekat kuasa British, inisiatif majukan pendidikan anak watan, pembinaan pasukan askar dan pentadbir tempatan dan macam-macam kedaulatan institusi beraja dipertahankan. Okey, jom kita terus masuk ke perisai yang pertama, kemakmuran melalui pemodenan negeri. Cuba bayangkan kebijaksanaan Sultan Abu Bakar. Baginda angkat ladi hitam dengan daun gambir jadi motif utama kat karpet Istana Besar Johor. Kenapa tahu? Sebab baginda sedar yang pertanian komersial ni bawa kekayaan yang luar biasa. Motif tu diabadikan sebagai satu mesej jelas bahawa Johor ni merdeka dan mampu berdiri teguh dengan kemakmuran ekonomi dia sendiri. Dan benda ni bukan jadi kat Johor je. Dekat Kedah, Sultan Abdul Hamid Halim Shah yang kita panggil Bapa Kedah Moden dah bangunkan pelbagai jabatan kerajaan. Dekat Terengganu pula, Sultan Zainal Abidin III siap tubuhkan jemaah mesyuarat kerajaan. Maksudnya kat sini, bila sistem kita dah cantik dan moden, British tak ada alasan nak campur tangan. Ruang tu dah tertutup rapat. Seterusnya, kita beralih ke perisai kedua, undang-undang menyekat kuasa British. Mesti ramai yang tak perasan, tapi kerajaan Melayu masa tu dah ada sistem undang-undang bertulis yang sangat hebat. Raja-raja kita dengan rela hati ubah sistem kuasa mutlak kepada sistem berasaskan perlembagaan. Ini memang satu langkah catur yang bijak, sampaikan British pun terduduk dan terbantut cita-cita dorang nak jajah kita dengan mudah. Kalau kita perhati betul-betul Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1865 dengan Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu 1911, dua-dua ada satu mandat keramat yang sama. Sultan dilarang sama sekali daripada menyerahkan negeri kepada mana-mana kuasa asing. Titik. Ia jadi benteng kebal yang betul-betul mengikat tangan pihak penjajah. Dan nak tahu betapa powernya undang-undang ni? Terbukti dalam lipatan sejarah. British dah hantar residen kat Perak awal tahun 1874 lagi. Tapi sebab adanya undang-undang bertulis tadi, British terpaksa tunggu berpuluh tahun lamanya kat negeri lain. Mereka cuma berjaya paksa masuk penasihat am di Johor pada 1914 dan di Terengganu pada 1919. Nampak kan impaknya? Perisai ketiga pula, memajukan pendidikan anak watan. Pernah dengar tentang persidangan Dubar? Ia bukan sekadar perjumpaan rasmi biasa tau. Ini sebenarnya medan pertempuran diplomasi kita. Dekat sinilah Raja-Raja Melayu kita jadi jurubicara yang sangat lantang. Baginda semua bebas mengkritik pemusatan kuasa dan tekan British habis-habisan supaya utamakan pendidikan dan nasib anak bangsa di tanah air kita sendiri. Momen yang paling epik ialah masa Durbar 1939. Sultan Selangor, Sultan Hisamuddin Alam Shah, bertegas mendesak British. Baginda minta satu kolej khas ditubuhkan untuk anak-anak perempuan Melayu supaya pendidikan diorang setaraf dengan kaum lelaki kat milik kolej Kuala Kangsar tu. Desakan tanpa henti dari tahta istana inilah yang akhirnya memaksa British untuk buka lebih banyak sekolah. Kita masuk pula ke perisai keempat. Askar Melayu dan pentadbir tempatan. Untuk pastikan kelangsungan masa depan negara, Skim Perkhidmatan Tadbir Melayu atau PTM ditubuhkan pada tahun 1910. Ia diiktiraf sebagai hak mutlak Raja-Raja Melayu kita. Melalui PTM ni, orang Melayu dilatih secara khusus untuk menceburi bidang pentadbiran, pegang jawatan berprestij sehinggalah naik pangkat ke Perkhidmatan Awam Tanah Melayu. Kiranya, jentera kerajaan tu dipandu oleh anak watan kita sendiri. Lepas tu, hasil desakan padu dalam Durbar, pada tanggal 18 Julai 1933, lahirlah sebuah kompeni percubaan seramai 25 orang pemuda di Port Dickson. Inilah titik permulaan terciptanya Regimen Askar Melayu yang kemudiannya diangkat menjadi Regimen Askar Melayu Diraja. Pasukan senjata inilah yang dibina untuk pelihara kedaulatan negara, berpegang teguh pada satu moto yang sangat mendalam, taat setia.
Dan akhirnya, perisai kelima, kedaulatan institusi beraja dipertahankan. Awak nak tahu tak apa rahsia kejayaan semua strategi yang kita bincang tadi? Jawapannya satu je, kesepakatan. Hubungan rapat dan muafakat yang luar biasa antara raja dan pembesar, itulah kuncinya. Melalui diplomasi yang licik dan cekap mentadbir, institusi raja berjaya diselamatkan dari lenyap ditelan imperialisme barat. Ia kekal teguh sebagai payung perlindungan mutlak untuk rakyat jelata. Sebab itulah, kewujudan Majlis Raja-Raja dan keagungan institusi beraja hari ini bukan berlaku secara kebetulan tau. Keamanan, kestabilan politik dan identiti negara yang kita rasa sekarang ni sebenarnya warisan langsung, sebuah bukti hidup betapa berkesannya perisai hikmah yang nenek moyang kita pertahankan seabad yang lalu. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung penerangan ni. Lepas kita selami dan faham gigihnya perjuangan mereka bina perisai hikmah ni, persoalan penting kini ada di tangan awak. Sejarah ni bukan untuk kita sekadar hafal dan baca, tapi untuk dipraktikan. Sebagai pewaris masa depan, macam mana awak nak pastikan kedaulatan, perpaduan dan kemakmuran yang dah terbina ni terus terpelihara? Fikir-fikirkanlah dan pastikan obor warisan ini terus menyala. Terima kasih sebab sudi luangkan masa hari ini dan kita jumpa lagi di penerangan akan datang.